Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya iaitu Qblogs 2009 guys. So guys, pada video kali ni kita akan tengok masih lagi dengan reaction video seram sebab dah lama sangat, dah sebulan kita tak post konten. So kita lah saya. So saya akan post konten balik sebab dah lama tak post konten. So hari ni saya akan tengok lagi dengan bukan apa lagi, still lah True Horror Story guys, sebab dah lama kita tak tengok True Horror Story guys. So tanpa masa, jomlah kita saksikan video True Horror Story ya guys. Adakah video kali ni menyeramkan ke tak tahu ke apa? Jom kita saksikan. Let's go. Horror story ya guys. Kejap tak dengar suara. Okay. Lah, dia tengah aku dia main judi dia. Dia main kat Uno guys. Dia main kat Uno. Stres kalah. Dia gediknya apa dia? Kau budak-budak lagi. Serius ke? Takut dah. Takut. Macam malam-malam kita main hide and seek, nanti kena hantu chance. Weh, hantu buat 6-7 peliknya dia cerita ni. Kata semua mak suka je. Setengah takut bagi kita, jadi kita tak mengaruh sangat lagu lah. Percaya dia. Dasar gedik. Kalau kedai kau tahu. Benda ni dia paling suka orang yang paling bodoh. It will get you job. Tadi cakap berani. Jom. Big for this. Okay. Tak habis-habis. Benda tu tak tahu, benda tu tak bagus. Let's go. Okay. Jom. Kat cik malu lah. Dah. Cek. Yelah tapi ada orang boleh jadi. Betul ke? Serius nak main ni kan? Let's go lah. Takut ke? Tadi cakap cik takut. Biar. Alright. So. Bahasa ke apa benda dia pakai tu? Sayang. Itu dia cakap berani. Itu kau buat lagi 6-7 kau tu. Kurang sikit. The rules kita just main a few tingkat per fasa dulu. Dia main sesorok ke? So blok ni je lah. Atas bawah boleh lah. Asalkan tak mau sampai tingkat 1 lah. Nanti macam DJ sangat. Okay. Okay, nombor start. Okay. Lah, dia main sesorok tu. Apa benda tu? Mana boleh main Guys, dia main sesorok guys. Aku ingat dia main apa? Paranormal. Dia main game sorok. Kau tak tahu ke kalau aku main game sorok, kau kena sorok dengan hantu? Bak kata orang tua lah. So, jom lah, let's go sama tengok. Aku cakap betul. Wih, mak kau bapak dia handsome. Uish. Dah iklan pula, ya Allah. Okay, sama tengok. Nak sorang mana? Ayah apa tu? Manusia nak. Orang cakap jangan mau sorok.
Aha. Bagus sih, dia suruh situ. Ah, tak muat. Itulah. Sibuk orang aku dah sampai sini. Pergi lah, you lah. Oh, dah cok lah. Pergi tempat lain je lah. Seram baik. Seram. Di atas. Tapi dia sorok nampak juga situ guys. Oh, okey. Macam Siap. Oi, kau tak nampak ke member kau? Oi, member kau sorok kat situ je kot. Ai. Lah. Member dia tak suruh. Habis lah. Aku rasa tu hantu kot. Yang tu dia tak nampak. Wah, ya Allah, mak kau anjay. Yang lagi terkejut aku. Akibatnya. Dah. Okey. Terkejut aku. Tu jangan main sorok time malam. Betul juga kata-kata orang tu. Okey, kita sambut. Okey, ini Naya Black POV. Memang aku rasa semua kena kacau ni. Memang semua kena kacau. Naya POV. Disgusting. Dia sorok situ. Patutlah. Aku nak suai sini. Sorok mana? Nanti sorok rumah dia. Aku dah agak. Nasib baik kau. Nanti sorok rumah orang. Seram juga tu aku tengok sorang ni. Wih, mak. Nasib baik. Kasut. Sorok kat lift. Baiknya sorok kat lift tu. Uish. Ya apa tu tu? Oh my god. Sorok kau. Wih. Weh, Allah mak kau. Weh. Nasib baik kosong tak ada orang tu. Apa satu? Stop kau lagi so. Ih. Weh, Allah mak kau hantu pensan. Acap POV. Acap ni jadi tu kan. Cari kau. Padahal member dekat situ je. Tu kawan dia dah kena. Apa? Itu bukan dia lah. Bukan tu hantu tu. Itulah. Sekali. Seram tu.
Iklan lagi guys. Ya Allah, iklan. Okay. Cepat beres. Hilang. Tamatlah sudah. Wah, makan tu. Lagi seram dia punya tu tu. Lari. Itulah. Weh, mak kau lagi. Ya Allah. Aku betul lah. Dekat sini tadi. Ajak saya dah balik rumah dah. Jadi dah balik. Itulah, jangan main susurut time malam. Degil lagi. Orang dah cakap dah. Kau lari ke mana pun dia akan datang. Jangan pandang. Cepat. Rasa aku ikut sekali lari dia. Cepat. Masuklah, kau tak payah kau baca doa semua kat dalam. Uish. Akif, siapa pula Akif tu? Ya Allah, hantu mak kau. Sepak tu lah hantu ni. Berapa lagi ni? Lamanya, ya Allah, seramnya. Panas tu. Mak asal semua seram tu. Memang dia lagi teruk apa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah. Lari. Tak payah jalan. Ada seorang. Ya. Aku nak pergi mana Syah? Saya tak cari aku. Abang nak pergi mana ke bawah? Kau di mana? Aku kat bawah, aku terhait. Abang dari aku tak ada. Kau tak ada. Cap. Dari abang Akif kat bawah yang kat portal plans tu. Cap turun bawah. Cap dia kat abang Akif Syah. Cap nampak. Cap dengan kakak yang pergi kat portal plans tu cari abang. Ada. Kau tak ada kat situ. Kau nampak aku ke tadi? Kau tak hide dekat tempat aku ke? Wait. Kau tahu tak kau hilang berapa lama? Sekejap je. Aku literally just came back Syah. Kau hilang 3 jam tau. 3 jam? Mas tak yang penting abang selamat. Abang tahu kan? Tu jangan main sorok. Degil lagi ha. 3 jam. Banyaklah baca doa. Memang itulah. Habis dah. Okay, aku tak suka gila bila yang angkat tu dah stay kat POV. Itu saja video kita pada ini. So daripada cerita ni ada pengajaran kita janganlah main sorok-sorok time waktu malam. Kalau kita main sorok-sorok waktu malam, jadilah macam ni. So sebab dia kena kacau. So itu je kot. Dan jangan lupa like, share, subscribe. Jumpa video akan datang. Adakah video akan datang tu menyeramkan ke tidak? Okay, apalah. Okay, siapa? Okay, so siapa yang belum subscribe, siapa yang belum like. Okay, video kot. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.